Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Denyut Nadi bersama saya, Hani Suraya. Saudara, Perangkaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO menunjukkan kira-kira 70% penduduk negara berpendapatan rendah dan sederhana yang terdedah kepada risiko kanser dalam peningkatan 60% dalam tempoh 20 tahun. Kajian juga menunjukkan bahawa kanser juga merupakan punca kematian kedua tertinggi di Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan kupas tentang penyakit kanser. Bersama saya pada hari ini Cik Haniza binti adik kecil, salah seorang daripada pesakit kanser. Jadi kanser itu merupakan suatu penyakit yang apabila pertumbuhan sel-sel yang sangat cepat menyebabkan dia menjadi abnormal. Jadi bagi Puan Haniza sendiri, apakah antara simptom-simptom awal yang Puan alami dan bilakah ia berlaku? Simptom awal tu bermula daripada tahun 2017 di mana dia sakit di bahagian tulang belakang. Kemudian pada tahun 2018 dia makin sakit dan dia bertambah sakit di pangkal usus. Tapi dari segi jangka masa tu 3 bulan sekali baru dia sakit. Kemudian pada awal 2019 dia makin sakit, iaitu sebulan sekali datangnya, sebulan sekali. Dan pada bulan Julai 2019 diikuti dengan berak berdarah dan juga sembelit. Bagi kos rawatan pula, adakah rawatan ditanggung oleh puan sendiri ataupun dapat mana-mana tajaan atau bantuan kewangan dari mana-mana? Bagi bantuan keuangan tu sepanjang saya membuat rawatan di hospital, iaitu rawatan yang terbesar iaitu rawatan ujian kolonoskopi, fluoroskopi, CT scan dan juga major operation. Setakat ni dibiayai oleh kerajaan lah. Oleh kerana saya government server kan, jadinya semua ditanggung oleh kerajaan. Tetapi untuk yang rawatan kemoterapi dan juga radioterapi itu belum lagi. Saya difahamkan bahawa Puan Haniza telah mendapat cuti selama setahun dari pihak sekolah. Jadi banyak masa terluang kat situ dan diisi dengan tanaman dan sebagainya. Jadi Puan Haniza boleh ceritakan sedikit apakah rutin harian Puan dan juga makanan yang diambil selepas Puan dapat tahu Puan dapat kanser? Selepas saya dapat tahu saya ada penyakit kanser, rutin harian saya berubah, cara pemakanan saya juga berubah. Di mana saya mengamalkan pemakanan secara semula jadi dan pokok-pokok perubatan pun banyak yang saya tanam sekeliling rumah saya sebagai memenuhi masa saya. Di antara contohnya pemakanan yang saya amalkan iaitu ubi kayu rebus. Maka saya tanamlah pokok ubi kayu. Daun moringa juga saya tanam. Apakah kebaikan pokok-pokok ini? Pokok-pokok ni adalah untuk mematikan sel kanser. Begitu juga dengan jarum 7 bilah, pokok lemon pun saya ada tanam. Jadi itu semua adalah pokok-pokok dan juga hasil daripada tanaman tu yang saya makanlah secara rutin. Saya juga dengar bahawa Puan pun ada luangkan masa tu dengan menulis buku juga. Jadi macam mana boleh terdetik di dalam hati tu untuk menulis buku? Saya ingin memanfaatkan sesuatu untuk masyarakat di luar sana. Jadi untuk itu saya pun menulis buku. Penulisan buku saya tu saya ambil daripada pengalaman saya sebagai pesakit kanser dari segi biodata diri saya lah sendiri. Dari segi banyak kepada penceritaan dari segi pengalaman saya sendiri sebagai pesakit kanser.
amat penting untuk kita mempelajari tentang simptom-simptom penyakit kanser supaya tindakan yang cepat dapat diambil dengan mendapatkan rawatan daripada pihak hospital. Jadi, teruskan bersama kami untuk kami kongsikan informasi lebih lanjut tentang simptom kanser usus selepas ini. Okey, daripada segi definisi kanser usus atau kanser kolorektal, ia adalah kanser yang berlaku di lapisan mukosa di kolon dan juga di rektum, lapisan mukosa. So, ia berpunca daripada beberapa sebab. Biasanya daripada dua sebab. Puncanya adalah dari segi genetik dan juga dari segi environmental. Environmental maknanya apa yang kita lakukan kepada diri kita menyebabkan kanser berlaku. Sekali lagi saya bersama Datuk Dr. Zaidi bin Zakaria, iaitu pakar perunding pembedahan kolorektal di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Okey. Jadi, Doktor, kanser ni ada banyak jenis. Kanser otak, kanser payudara, kanser testis dan sebagainya. Jadi, Doktor boleh terangkan secara terperinci apa itu kanser? Jadi, kanser ini banyak jenis, cuma bila kita sebut kanser, mungkin perlu kita tahu kanser mana yang menjadi satu kebimbangan kita sekarang dari segi insiden. Kalau mengikut statistik di Malaysia, contohnya, buat masa sekarang adalah merupakan kanser yang kedua dari segi insiden selepas kanser payudara. Okey, kanser, kalau kita sebut kanser usus, dia ada beberapa peringkat. Okey, peringkat 1, 2, 3 dan 4. Mungkin elok sekiranya kita tahu bila kita sebut peringkat 3 atau 4 dalam medical kita bermaksud dia adalah peringkat kita panggil advanced disease. Advanced maknanya peringkat yang bukan peringkat awal. Kanser usus majoriti bila kita diagnose ataupun bila kita dah kesan tu dah jumpa doktor, biasanya dah peringkat 3 ataupun 4. Lebih kurang dalam 60%. Kebiasaannya lah dan juga berdasarkan statistik, simptom utama yang dipaparkan oleh pesakit ialah pembuangan najis berdarah. Itu simptom yang pertama. Lepas tu rasa sakit perut, abdominal pains. Dan juga pembuangan najis berbeza. Maknanya sembelit, lepas tu cirit, sembelit atau cirit. Dan juga bila masalah kanser usus ni sudah ketara, pesakit akan merasa tak ada selera makan. Berat badan pun menurun secara mendadak. Inilah simptom utama yang kita nampak. Tapi kebiasaannya lah, pembuangan najis berdarah dan cara pembuangan najis kita yang berubah. Maknanya sembelit atau cirit-berit secara tiba-tiba dalam masa jangka lebih daripada 2 minggu. Cik Haniza, apa khabar? Baik, alhamdulillah seadanya doktor. Okey. Ni lepas daripada operation hari tu, ni yang datang kan lepas last kali saya. Okey. Kita buat bulan 12. Okey. Daripada pembedahan yang kita buat hari itu, kita dah berjaya untuk potong dan buang kanser
usus yang bahagian ada kanser tu dan kita sambung balik kan. Jadi yang kita spesimen yang kita buang ni kita hantar kepada rutin lah, kita hantar kepada patologi untuk dapatkan dia panggil full report histopathological examination, full report HPE. So daripada full report ni kita akan dapat tahulah stage peringkat kanser cikgu, berdasarkan maklumat daripada CT scan juga dan juga daripada spesimen. Semua ni kita akan combine, kita akan tahulah peringkat kanser. Cikgu sekarang dia panggil kanser peringkat 3. Peringkat 3. Untuk peringkat 3 ni cikgu memerlukan kita mencadang untuk menjalani dia panggil satu rawatan kemoterapi. Kemoterapi, tujuan kemoterapi ni untuk mengurangkan risiko kanser tu datang balik. Mengurangkan risiko untuk kanser tu datang balik. Dan insya-Allah rawatan kemoterapi ni selamat. Okey, sebelum kita ingin mengetahui tahap atau staging seseorang itu menghadapi kanser kolorektal, kita akan buat staging dululah. Maksudnya kita akan buat kolonoskop, kolonoskop untuk melihat keseluruhan usus pesakit itu dan juga tisu biopsi kanser tersebut. Itu pertama, tisu biopsi. Yang kedua, kita buat CT scan. CT scan daripada thorax, abdomen dan juga bahagian tulang pinggul kita untuk melihat adakah kesan-kesan bara ni merebak ke bahagian hati, padu-padu. Bagi untuk bara kanser di tangkal rektum pula, kita akan buat MRI pelvis. So CT scan dan MRI pelvis. Untuk berdasarkan staging je. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga dan stage keempat, kita akan memberitahu rawatan yang berpatutan berdasarkan stage. So untuk pemahaman umum lah, rawatan kanser untuk usus dan rektum cukup berlainan. Bagi kanser usus, tahap pertama, kedua, ketiga kita boleh buat pembedahan terus. Dan bagi tahap keempat, bergantunglah sebab bila tahap keempat tu maknanya baranya telah merebak ke hati, padu-padu, ke mata tempat. Biasanya kita buat palliation care. Maknanya adakah dia pergi membuat pembedahan untuk melegakan pesakit itu atau pergi kemoterapi. Bergantung kepada stage keempat itulah. Berlainan pula dengan bara di tangkal rektum. Kalau stage ketiga atau stage kedua late, bara dia besar kat tangkal rektum tu, kita akan memulakan rawatan kemoterapi dan radioterapi sebelum pembedahan. Bila habis kemoterapi itu, cukup 6 minggu, 8 minggu kita akan buat pembedahan di pesakit tersebut. Dan lepas tu adakah dia perlu memerlukan rawatan susulan untuk kemoterapi berdasarkan kepada pakar onkologi kita lah. So rawatan untuk usus, kanser usus dan kanser rektum cukup berlainan. Setiap pesakit rawatannya memang khusus lah dan cukup berlainan daripada satu pesakit ke pesakit yang lain. Banyak pesakit akan salah anggap bila mereka telah mengeluarkan bara kanser itu, mereka tak perlu membuat rawatan susulan. Itu memang satu tanggapan yang cukup salah lah. Ingin saya ingatkan pada penonton kita. Setelah menjalani rawatan kanser, di mana kanser telah dibedah atau selesai kemoterapi, rawatan susulan yang berkala memang mustahak. Maknanya, first 5 years tu, 5 tahun pertama tu memang mustahak untuk seseorang pesakit itu berjumpa doktor.
tiap-tiap 3 bulan jumpa doktor untuk buat cek darah kanser tumor mangsa dia. Tiap-tiap tahun kena buat kolonoskop, tiap-tiap tahun kena buat CT scan. Ini rawatan yang paling mustahak. Selepas pembedahan kanser tu, 2 tahun pertama adalah rawatan susulan yang lebih kerap, tiap-tiap 4 bulan sekali. Kenapa 2 tahun pertama? Inilah masanya. Kalau bara tu nak datang balik, akan datang balik dalam jangka masa ini. Sebab tu, untuk apa jua jenis kanser pun, kanser payudara atau kanser kolorektal, 2 tahun pertama selepas pembedahan paling mustahak. Bagi mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kanser usus ataupun kolorektal, teruskan bersama kami untuk menemu bual Dr. Zaidi selepas ini. Sebagai ahli perubatan, terutamanya dalam kita berhadapan dengan pesakit-pesakit kanser ni, kita kalau boleh kita ingin diagnose ataupun kesan awal apa-apa kanser sekalipun. Sebab apa? Kalau kita dapat kesan awal, maksudnya di peringkat 1 ataupun 2, peluang untuk sembuh itu lebih tinggi. Bukan bermaksud publik kena faham walaupun peringkat 3 ataupun 4 masih lagi ada peluang untuk sembuh. Cuma kita kalau boleh kita ingin diagnose seawal mungkin. Kebanyakan kanser ini, bila sebut kanser usus, hanya memerlukan rawatan pembedahan. Maknanya kalau peringkat awal biasanya tidak memerlukan kemoterapi setelah pembedahan. Di situlah kita boleh menjimatkan kos, kerana rawatan kemoterapi memerlukan kos yang tinggi. Kebanyakan kanser usus berlaku di sebelah kiri usus besar. Okey, tanda-tanda biasanya kalau usus besar dia datang dengan yang, kalau yang dah teruk ni dia datang dengan usus tu dah tersumbat. Ini yang kebanyakan pesakit yang datang di hospital. Baik doktor. Jadi apakah amalan ataupun gaya hidup seorang individu perlu lakukan untuk mengelakkan daripada mendapat kanser? Pemakanan perlu seimbang. Kita kena banyak makanan seimbang ni, banyakkan makanan yang segar, fresh. Apa itu segar, fresh? Contohnya fresh fruits, fresh vegetable, kurangkan makanan-makanan proses. Ingin saya sebagai pakar bedah kolorektal menasihat para penonton, jika sesiapa dalam keluarga kita, macam nenek moyang kita, ada masalah kanser kolorektal, sebaik-baiknya akan anda datang ke hospital untuk buat rawatan screening, ujian saringan, supaya kita menangkap kanser kolorektal ini pada tahap yang lebih awal. Kenapa? Kalau kita dapat tangkap kanser ini di tahap awal, rawatan yang lebih baik untuk pesakit memang ada. Saya sekarang ini telah kembali sembuh seperti sedia kala. Setelah menjalani rawatan hampir 2 tahun, di mana telah menjalani pembedahan, major pembedahan pada Disember 2016. Kemudian saya telah menjalani kemo sebanyak 12 kali, dan selepas menjalani kemo tersebut, alhamdulillah saya sihat seperti tak pernah menghadapi kanser sebelum ini. Di mana sebelum ini saya menghadapi kanser usus tahap 4, dan dalam pembedahan tersebut salah satu buah pinggang saya dikeluarkan, di mana buah pinggang saya juga telah dijangkiti kanser, dan usus saya dibuang sebanyak 25 cm, pundi kecil saya dibuang separuh, dan hari ini saya pulih seperti sedia kala. Apabila kita kena kanser, jangan anggap bahawa kita sudah hilang segala-galanya. Dengan izin Allah, hari ini apabila didiagnose, CAA saya hanya 1.6, seolah-olah tidak ada kanser lagi dalam diri saya.
Saudara, tahukah anda bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan satu program saringan kanser usus ataupun kolorektal untuk mengesan penyakit ini. Ia bertujuan untuk menyaring pesakit agar kanser dapat dikesan pada tahap yang awal dan dirawat terlebih dahulu untuk mengelakkan ia daripada terus merebak. Sebelum kita berpisah, mari kita dengar kata-kata pesanan daripada Puan Haniza. Saya doakan supaya saya diberi kesembuhan. Semoga saya dapat menjalani rutin harian seperti biasa, mengajar anak-anak pelajar saya yang sudah lama saya tinggalkan dan juga melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, terutama dedahkan masyarakat dengan kesedaran kanser. Kanser ni sebenarnya dia memerlukan kekuatan mental dan juga emosi. Berjuang sehabis mungkin, insya-Allah perkara-perkara itu akan dapat memberi kekuatan kepada minda kita untuk terus sembuh.